Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Hello, what's up guys? Selamat datang ke Borak Screen. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera everyone. Okay, so aku Arif Rahman and the one and only partner aku pada hari ni. Syed from Borak Screen here. Weh, mantap gila intro hang. Yes. Aku tak expect hang akan menyanyi. So, bersempena dengan musim perayaan Hari Raya yang kita panggil sangat mulia ini, Yep. and di mana kita raikan kemenangan dan sebagainya kan. So aku nak menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf, dan aku nak mengucapkan selamat Hari Raya tu semua kita punya followers yang baru berjinak, nak membiak, nak berkembang. Oh, tak aku membiak tu. Dan juga kepada semua penonton-penonton untuk Borak Screen, okay? So Syed, selamat Hari Raya Syed. Selamat Hari Raya juga. Mohon lahir dan batin. Ya, maaf zahir batin Syed. So, kita punya Apakah Screen hari ini? ni. Apakah? Yes, aku call kau hari ni sebab apa? Aku nak kita borak santai je hari ni. Kita nak santai-santai dan fun-fun je hari ni. Santai. Kau mesti tertanya-tanya apa benda kan? Dan kau pun dah tahu dah kan? Kita pun dah bertema raya hari ni. So, memandangkan raya ni banyak sangat lagu raya yang dah keluar. Okay. Banyak sangat. Macam umpama cendawan yang baru tumbuh selepas hujan. Banyak gila. And macam-macam drama lah pasal lagu raya ni tahun ni. Banyak. Ada yang kata lagu raya sedap. Ada yang kata tahun ni lagu raya tak ada yang sedap. Tapi ada yang kata lagu raya ini dah jadi penyelamat untuk tahun 2026 and sebagainya lah kan. But memang banyak gila lagu raya. So memandangkan lagu raya yang sangatlah banyak ni, why not kita ranking lah. Why not kita ranking kita punya lagu raya Syed. Why not kita ranking lagu raya kita. So ranking top 5 lagu raya kita. Macam Ini preference Bapak siap-siap. Mungkin orang takkan setuju dengan aku, tapi ini preference aku. Oh, yes. Ini adalah preference aku juga. Mungkin korang tak setuju dan mungkin saya sendiri tak setuju. Tapi aku suka. Suka hati akulah. So, kita punya sesi nak rankingkan lagu raya hari ni. Kita pilih 5 terbaik lah. Okay, kita start dengan nombor 5, keempat, ketiga, kedua, ke-1. But before kita start, kita akan say honorable mention dulu lah. Boleh? Sebab aku yakin, aku tengok dekat kita akan sebut honorable mention. And aku nampak dekat TikTok banyak dah yang dah start ranking lagu raya ni. So why not kita buat kita punya versi sendirilah lagu raya untuk kita. And aku rasa sebenarnya ini pada pendapat aku, untuk tahun 2026 ni bukan tak ada lagu raya yang sedap, memang ada je lagu raya yang sedap sebenarnya. Ada je lagu raya yang sedap dan banyak pun lagu raya yang sedap sebenarnya. So kita nak ranking lah bagi kita untuk tahun 2026 ni mana yang sedap. And Syed, kita punya ranking ni tak adalah sekadar borak je Maksudnya? Why not kita ranking sambil tu kita nyanyi. Baik. Tapi kena nyanyi chorus je lah. Macam sekarang cuaca masih tak hujan. Aku takut tiba-tiba hujan. Tapi tak apa, kita boleh try. tak apalah, nanti kau boleh tidur lena. Tiga lah. So it's gonna be cringe video ever. Don't say that, man. Aku rasa video ni akan jadi video cringe, tapi ya kita have fun je di hari raya. So aku anggap je aku sedang beraya dengan Syed sekarang ni, tapi kita tak ada kuih raya, kita patut ambil kuih raya. Okay, bagi aku 1 minit kita ambil kuih raya. Cut dulu. Kita ambil kuih raya Kau ada kuih raya tak? Aku ada something. Boleh lah. Adalah something, tapi bukan kuih raya lah. Tak apa, ambil lah punya. Okay, aku pergi ambil kuih raya sekejap. Kuih raya pula. Serabut lah aku buat ni. Time ni nak buat kuih raya lah. Pakai baju raya lah. Lepas tu suruh nyanyi pula lagu raya. Melawak aku.
Dah. Dah. Wah. Ini kuih raya yang aku bawa. So, 2 kuih raya yang paling best yang aku minat lah. Satu Almond London dan satu lagi adalah ni, kuih tart nanas. So, sambil-sambil kita borak tu, kita makan ni lah. And yang paling penting macam aku cakap tadi, raya kita punya lagu raya yang kita nak ranking hari ni, kita kena nyanyi chorus. Chorus sikit je sambil nyanyi tu kan. Okay, aku cuba. Tapi kau dah minat, mesti kau ingat kan lagu chorus tu kan. So jom kita ranking honorable mention dulu guys. Untuk honorable mention, Syed, why nak kau mula dulu? Okay, so honorable mention Kau ada berapa honorable mention? dekat ni 3. Okay, sebut satu demi satu. Okay. Aku kena nyanyi dulu. Lepas tu kena bagi tahu kenapa lagu tu sedap bagi kau. Tapi dia boleh lah. Walaupun dia honorable mention kan. Biar. Kenapa dia masuk honorable mention? Kenapa dia tak masuk top 5 tu? Okay, so bagi aku untuk honorable mention aku yang pertama adalah chorus dia berbunyi macam ni. Jemput datang rumahku. Gitu chorus dia. Oh, okay. Lagu Iman Troy Ya, Iman Troy dengan Asalariha. Aku tak tahu sebut nama dia, sorry lah. Asalariha something. Jemput Raya tajuk lagu dia. Kenapa? Itu pun best juga. Ramai orang buat dalam TikTok lah lagu tu. Jadi trend. Kan? Sebab kalau nak diikutkan, yes, kita dapat banyak gila lagu raya sepanjang start pada bulan puasa lagi. And lagu Jemput Raya ni dia datang hujung sikit. Dia bukan awal-awal puasa ke hujung puasa. Dia tak sure lah. Tapi kat sini dia tulis dah 2 minggu. Tapi aku perasan lagu ni lah. Aku perasan waktu dah start raya baru aku perasan. Bukan sebelum raya. So, lagu dia actually dia punya vibe dia more to macam comel lah. Macam jemput datang rumah aku. Very cute lah. Jadi orang dua nyanyi tu kan. Iman Troy of course lah. Aku minat dia juga. Okay. And penyanyi baru yang dia collab tu adalah aku boleh katakan newcomers. Aku rasa orang baru. Dia baru nak masuk industri menyanyi ni. So I think it's a good collaboration di antara Iman Troy dan si Asalariha ni. Sorry kalau aku salah sebut nama. Tapi kenapa aku rasa dia kat honorable mention sahaja sebab sejujurnya bukan senang untuk aku buat keputusan untuk aku buat ranking ni sebab Astaghfirullahalazim. kenapa? Susah nak buat. Aku cakap susah nak buat. Aku macam buat je keputusan. Ya, sebab banyak gila lagu raya yang best-best sebenarnya. Betul. Tapi this lagu aku rasa dia tak mencapai standard that sebab mungkin ada lagi lagu-lagu lain yang chorus dia macam melekat kat kepala otak aku. So dia tak dapat tempat dalam kepala otak aku. Dah tak ada ruang dah. So aku terpaksa tolak. Dia best tapi ada yang lagi best. So aku terpaksa tolak dia ke honorable mention lah. So itu adalah salah satu honorable mention lah. So sekarang adakah aku patut move on ke next punya lagu? Honorable mention lagi. Okay. with a tiny explanation. Okay. Kita simpan explanation untuk yang nombor 5, keempat, ketiga, 2, 1. Okay. Aku just nak dengar perkataan pertama dalam chorus dia je. Kau tak ingat ke lagu dia? Aku dah boleh ingat dah. Okay. So, lagu yang seterusnya, honorable mention, aku akan beri kepada bunyi chorusnya berbunyi begini.
Raya mana dulu? Rumah siapa dulu? Kenapa nak bincang? Tajuk lagu Okay. Bincang Raya daripada Amira Osman dan Irfan Haris. So basically dua penyanyi ni aku tak adalah minat sangat tapi okay lah. For me, dia bukan aku punya favourite artist tapi okay, and it's quite catchy juga lagu ni sebenarnya, sebab aku pun perasan lagu ni disebabkan trend. Sebab orang buat trend, so dia membuatkan aku rasa macam, oh okay, I can layan this song. Tapi dia bukanlah satu benda yang sejujurnya dia tak melekat kat kepala otak aku sangat. Tapi it's a very nice song to hear. So kalau aku dengar, aku boleh je layan. So that's why lah, it's best tapi dia tak melekat kat kepala otak aku. So that's why aku letak dia dekat honorable mention. Sebab kadang-kadang chorus ni pun aku lupa juga tau. Tapi lagu dia best. Don't get me wrong. So itu adalah yang kedua. So last lagu untuk honorable mention. Sekejap. Okay. Chorus dia berbunyi begini. Aku tak tahu lah hantar ke tak, tapi aku nyanyi dia. Selamat Hari Raya, semua gembira, baju bunga-bunga. Selamat Hari Raya, kita semua. Aku ulang lagi sekali. Selamat Hari Raya, semua gembira, baju bunga-bunga. Selamat Hari Raya. Cukup. Tak tahu kan? Dah, aku memang tak tahu dan kau dah masukkan lagu tu dalam kepala aku dengan nyanyian kau, bukan nyanyi asal. So, tajuk lagu dia adalah Gembiraya. Nampak tak? Dia gabung gembira dengan raya tu, dia jadi Gembiraya. Lagu daripada Sarah Suhairi, Iqbal Nur dan juga penyanyi baru Ija Ishak. So, So, aku mula-mula aku dengar lagu ni, aku quite happy sebab aku memang minat Sarah Suhairi. Tapi dia bukan famous dengan lagu raya sangat pun. So, aku dengar dengan Iqbal Nur pula, influencer yang famous, Ija Ishak, penyanyi baru. So, gabungan tiga orang ni aku rasa sangat best. Lagu dia sangat fun. Tapi mungkin aku tak sure lagu ni boleh jadi evergreen ke tidak. It's catchy, vibe dia macam cute sikit, very fun gitu. Tapi aku tak tahu dia boleh orang akan dengarkan lagi tak tahun depan. So aku tak tahu dia ada kekuatan tu ke tidak. So tu aku dah present lah. Ketiga-tiga lagu untuk honorable mention. So kita akan mulakan ke top 5 aku. Okay, boleh? Aku tahu. Apa kata aku pula yang masukkan honorable mention aku, lepas tu kita masuk top 5. Alright, boleh. Sorang. Okay, jom let's go. So, untuk honorable mention aku, but before that aku nak buat disclaimer dulu kepada korang semua dekat rumah. Pemilihan lagu aku mungkin ada banyak sebab disebabkan lagu raya tahun ni memang terlalu banyak. Aku memang tak sempat nak dengar semua. Tapi macam mana lagu ni macam mana lagu ni jadi pilihan aku, pertama aku tengok pada trend TikTok, of course. And nombor 2, aku try sebanyak mana lagu yang aku cuba untuk dengar and tengok mana yang melekat yang aku akan dengar lagi. And aku tengok pada radio jugalah mana yang digunakan kan. Okay. Alright. Okay. So, aku punya lagu. Boleh? Silakan. Nombor 1. Honorable mention. Number 1. Iya, raya mana dulu? Rumah siapa dulu? Lagu aku. Saya pun tak tahu. Lupa nak bincang. Sama. Tolonglah. It's gonna be cringe. Lagu Amira Osman dengan Irfan Haris. Kenapa aku suka lagu dia? Sebab chorus dia best, and aku suka dia punya topik berbincang tentang balik kampung. Tapi banyak je yang dah keluar lagu berbincang pasal balik kampung kan. Cumanya gabungan topik tu menarik, dan juga melodi lagu tu lah yang part chorus tu. That's why.
I see. Okay. That's me. And aku suka kenapa lagu ni sebab dorang pandai tau. Before dorang keluar release lagu punya MV, dorang dah release lagu and dorang dah buat trend siap-siap dah. So sebab tu dia masuk kat telinga aku. Masuk kat diri aku macam tu lah. Kalau kau perasan lah. Okay. And ramai juga buat trend ni. Nayana dulu. Okay, itu nombor 1. Nombor 2. Okay. Okay. Tekan aku nak nyanyi. Okay, tak apa. Aku nyanyi. Baju raya, cek. Kasut raya, cek. Duit raya, dah dalam kocek. Setahun sekali raya Aidilfitri. Dah cukup. Yang tu. Okay. Start production. Wih, Alright. lagu dia best sebenarnya. Best. Aku suka sebab gabungan aku suka dia punya lirik dia sebab simple, senang untuk aku ingat. And like dia punya yang raya check. Bagi aku catchy lah. Dia catchy lah. Tapi kalau nak cakap jadi evergreen tu maybe dalam 2-3 tahun akan jadi. But I don't know sampai bila dia akan jadi kan. 2-3 tahun lagi akan jadi. Aku mungkin akan dengar lagi tahun depan kan. Okay. But aku suka gabungan geng-geng stud apa semua kan. Ada Amy sekali kan. Even Amy pun tak nyanyi apa pun kan. Dengan Adib pun ada dalam tu. So best. So yeah. Alright. Interesting. Aku rasa point aku lepas ni semua lagu lirik best. Catchy apa semua kan. Yelah. Dia tak ada. Tapi nanti aku cerita lah kenapa elemen. Kau mungkin dalam ranking nombor 5 sampai tu ada elemen menarik yang aku akan cerita kot. Okay. Last kali. Aku tak tahu lah orang lain akan suka ke tidak kan. Tapi lagu ni memang aku minat lah. Okay. Tapi aku tak tahu lirik aku nyanyi betul ke tidak. Sorry lah kalau tak betul Tak apa. Kita tak judge. Ketupat rendang di atas meja. Silalah jama jamu selera. Anak kota, anak desa. Bulan raya kita bersama. Wey, hang nak buat kempen cegah denggi ke? Astaghfirullahaladzim. Tak baik lah. Apa benda. Memanglah lagu dia nampak terlalu formal ke apa kan. Orang cakap lagu RTM lah. Lagu tambah semangat nak gotong royong lah. Tapi lagu ni cuba bayangkan untuk tahun-tahun akan datang. Dia dipasang sebelum raya. Dia menambah semangat keluarga untuk sama-sama bergotong royong sempena hari raya tau. Tukar langsir, vacuum, mop lantai. Itulah guna lagu dia kan. Nampak. Sekejap. Jarang tau lagu yang macam ni. Tapi best lah. Lagu dia. Ada orang cakap macam lagu rakan muda lah apa kan. Tapi aku suka. Even penyanyi dia sendiri menganjing. Aku tengok. Aina Abdul kan. Daripada lagu Aina Abdul. Aku suka lagu dia. Bagi aku test orang lain-lain. Test aku yang tu macam mana. Lagu tu melekat. Aku bawa kereta. Aku menyanyi lagu tu. Tengok bawa kereta kan. Ketupat rendang di atas meja. Silalah jama. Dia masuk lagu dia senang lah nak buat tarian kan. Aku tak tahu lah tarian apa. Tarian goyang bahu je lah kan. Okay. Alright. Good. Aku sekarang ni gosok kepala bukan sebab apa. Sebab aku rasa cringe dah ni. Baru honorable mention. Okay. Sudah. Jom kita masuk nombor. Muka aku dah merah dah. Muka aku dah merah. Allah. Segannya. Korang semua jangan judge komen lagu. Adakah korang bersetuju dengan honorable mention kami? Adakah itu sama dengan test korang? Okay. Tapi please jangan kecam lagu Aina Abdul tu. Okay. Tapi nasib baik aku tak nombor 1 je. No. Habis kena kecam. Okay, jom. Kita letak nombor 5. Siapa dulu? Kau ke aku? Aku dulu lah. Okay. Nombor 5 aku. Aku nak nyanyi lagi ya? Yes. Tak ingat kan? Ambil kau. Okay.
Balik, balik raya. Nak balik raya, ya 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 ya. Balik, balik raya. Nak balik raya, ya 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 ya. Nak balik raya, balik kampung kita. Baliklah beraya, ya 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 ya. Apa Aku pernah dengar. Nak balik raya, Aceh. Oh, Aceh. Dengan anak dia, dengan wife dia sekali. So lagu ni best apa tau? Sebab dia punya chorus, nak balik raya. Dia macam tambah semangat tau. Dia macam aku nak grab semua bag aku, luggage apa semua nak bawa balik raya. Lepas tu dia punya elemen kekeluargaan dia pun best. And mood teruja dia lah. Mood teruja dan lagu dia punya lagu nak kata catchy tak? Tapi dia punya semangat, dia punya keterujaan tu best. And dia punya family tu comel lah bagi aku kan. Tengok anak dia buat rap sekali kan. Talita nama dia. Kan, tu anak Syuib. Tiara. Tiara. Tiara Talita pula dah, astagfirullah. Dia ada. Comel dia rap tu kan. Kan. Okay, kau lah nombor 5. Atas nak kena meja. menyanyi. Aku berkat lagu Aina Abdul tadi pula. Terberkat. Okay. Oh, kau gelakkan aku, rupanya kau masuk ke nombor 5. Tak. Okay. Lagu yang kelima, top 5 aku yang kelima, bunyi dia begini. Siap dengan tarian tau. Dia ada tariannya. Dia special sebab tariannya memang best. Okay. Kena ke belakang sikit. Ui. Duduk tunggu. Kau betul-betul nak tambah lagi video dia jadi cringe Benda ni, dia menjadi kalau buat sekali dengan dia punya tarian. Kalau tak buat, aku rasa macam tak complete. Dia kena buat. Dia package. Fair. Okay, so bunyi dia begini Tak sabar nak raya. Balik-balik raya. Kita semua tak sabar nak raya. Tak perlu kot. Aku bila dengar lagu tu, memang aku ada visual kat dalam kepala otak aku yang tarian dia macam tu. So, tak sabar nak raya lah tajuk lagu dia daripada Nabila Razali featuring Nabil Ahmad. Dua-dua ada Nabil dalam tajuk lagu dia. Nabila Razali dan Nabil Ahmad. So, So, actually lagu ni aku tak sedar yang aku suka. Macam aku dengar sekali aku ingat biasa. Tapi bila aku dengar kali kedua, kali ketiga, tiba-tiba aku rasa macam best pula. Tak sabar nak raya. So lagu dia, for me, of course lah, dia punya part chorus is my favourite part catchy. Tapi dalam lagu ni juga ada satu part yang aku suka, iaitu lagu daripada Nabil Ahmad. Dia punya bunyi dia macam ni. Di sini bergema. Macam mana tak, aku lupa dah. Di sini. Kini masanya Haji Nabil bersuara. Sila dengarkan istimewa. So aku suka part tu. Aku tak expect sebenarnya Nabil Ahmad akan menyanyi. Betul, tapi bila dia melontarkan voice dia tu, aku rasa macam wow, okay, not bad. Aku tak boleh imagine lah gabungan Nabila Razali dengan Nabil Ahmad ni. Macam aku tak sangka dia orang akan duduk dalam satu lagu yang sama. So interesting lah for me. Tak sabar nak raya. So dia adalah nombor 5 pada aku. So nombor 4, silakan. Aku kalau yang bab nombor 5 kau tu tadi pun macam aku dengar Nabil nyanyi lagu pun masa yang pening kepala. Lah. Macam-macam. Aku lupa lah. Sakitnya di kepala. Tu last kita dengar daripada Nabil. Yufamol kan ada. Tu. Dia nak try buat lagu raya pula. So maybe lepas ni kalau kita pening tengok video cringe ni, aku rasa kita makan Yufamol lah. Aduh. Okay. Kita nombor 4. Okay, yang ini susah sikit. Aku tak ingat lah dia punya lirik dia. Okay, sekejap. Nombor 4 aku Okay.
Nombor 4 aku, Selamat Hari Raya, walau di mana kita berada. Oh, Ah, Datuk Siti. yes, beraya dengan saya, Datuk Siti Nurhaliza. Yes, yang tu. Selamat Hari Raya. Best tau lagu dia, walaupun hari tu awal-awal masa dia buka tu, orang bagi ada macam dapat first tu dapat kecaman sikit, tapi kalau kau tengok balik kan video dia kan, music video dia, rata-rata kalau kau tengok kat komen dia, ramai orang cakap lepas beberapa kali dengar, sedap sebenarnya. And of course lah, suara Datuk Siti memang sedap dalam tu kan. Setuju. And aku rasa dia ada apa orang cakap, gabungan pop dengan culture and even nampak Datuk Siti pun bersemangat dengan tarian sekali kan. Nice lah. Aku suka lagu dia. Ya, aku setuju lah. Bila Okay? dengar sekali tu aku pun ingat tak best. Tapi berkali-kali tu aku rasa macam okay bila terima. Okay, nombor 4 kau pula. Okay, aku yakin. Lagu ni ada keluar lidah ke? Tak. Sebab apa aku keluar lidah? Sebab aku yakin lagu nombor 4 aku ni mungkin ada dalam hang punya top 4 atau top 3 ranking hang. Ada sedikit masalah teknikal sikit dekat kamera saya tadi. Tapi tak apa, dia dah kembali dengan wajah yang baru. Yes. So, aku kembali. Tadi ada masalah teknikal sikit. So, aku terpaksa tukar kamera. So, okay, kita akan sambung Okay, tadi kita stop dekat number 4 betul? Nombor 4. Okay. So, nombor 4 lagu raya untuk aku adalah berbunyi dia seperti ini. Hari-hari menjadi minggu, minggu-minggu menjadi bulan, bulan-bulan menjadi tahun. Bila lagi nak jumpa? Bila lagi nak jumpa daripada Faizal Tahir dan Senar Reunion. So, for me lagu ni quite special sebab yes, aku takkan deny lagu ni very very catchy. Okay, sebab aku suka gila lirik dia. Walaupun simple, tapi aku suka ayat hari-hari jadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Aku sangat macam boleh relatable lah sebab bila lagi nak jumpa kan. Kadang kita duk tunda-tunda satu perjumpaan apa semua. So, aku suka in terms of lirik dia, in terms of dia punya catchiness, and aku suka gila nyanyian daripada Faizal Tahir dalam lagu ni. Very good combination. And aku suka dia punya dia ada sedikit elemen komedi sebenarnya dalam lagu ataupun musik video lagu ni. So it's a very very nice element to have in a song. Boleh layan lah lagu ni. Aku rasa lagu ni aku boleh layan tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi juga aku boleh layan. Itu adalah number 3. Number 4. Yeah. So seterusnya kita bergerak kepada Hang. Hang sekarang apa? Nombor 3 Kan? Nombor 3. Aku agak terkejut kalau tak di nombor 4. Aku tahu Hang tak tinggi kan? Okay, jom. Nombor 3. Okay. Salam lebaran pada semua dengan ingatkan hari raya. Na je. Boleh lah. Aku lupa lah dia punya lirik dia. Wait, lagu ini kan hari raya daripada Syasha Rizal. Kita hari tu ada buat apa? Kita ada buat dia punya reaction. Ya. Yes. Lagu dia, aku tak tahu, lepas kita dengar daripada yang waktu reaction tu, dia masuk perak kepala aku hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bila lagi nak jumpa? Perasan tak? Hang tak dapat lawak aku tau. Hang sambung lagu Syasha Rizal dengan lagu senario. Itu lawak dia. Apalah. Tidak. Aku minta maaf. Okay, so itu adalah lagu yang aku minat untuk nombor 3. Kenapa? Sebab
lagu dia aku suka sebab dia ceria dan santai, and aku rasa suara Shasha memang suitable gila dengan that lirik and penampilan dia and tema lagu tu sendiri kan. Dia pandai bawa and dia punya lagu pun mudah diingati lah. Aku bukan nak cakap mudah diingati, lirik susah juga, aku pun tak ingat tadi kan. Tapi dia punya music dia lah, music dia Yeah. music dia masuk dalam kepala. Tu. Okay. Salam Understandable. lebaran pada tarian dia pun best. Salam lebaran pada semua. Na 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 na. Okay. So bila dengar lagu tu pun rasa seronok, rasa vibe raya dia tau. Okay, faham. Rasa ceria lah hari raya dia kan. Dia betul very cute juga lagu dia. Nombor 3 untuk Hang pula. Okay. Aku yakin ranking aku lagi-lagi dah masuk ke dalam fasa top 3 ni. Mungkin aku rasa ramai yang mungkin takkan sama dengan aku. Aku susah lah nak tengok, mungkin tak ada ke orang yang sama ranking. Sebab ini memang personal, aku habaq awal-awal. Jadi my preference and I stood by it. Aku rasa lagu ni unik, lain daripada yang lain. Aku describe dulu sebelum nyanyi. Okay. Sebab orang akan terkejut. Serius, orang akan terkejut. Okay. Bak Mai nombor 3 aku nak tengok aku terkejut ke tak. Oh, tu ke lagu dia? Bukan. Jangan terkejut lagi. Oh, belum lagi Belum. Sekejap. Aku terkejut dulu sebelum kau keluarkan lagu. Nampak tak aku minta terkejut tu? Okay. Dia macam ni bunyi dia. So, top 3 aku Selamat Hari Raya, wajah berseri ria. Selamat Hari Raya, tak bersukaria. Gitu. Lepas tu dia ada satu part lagi. Makan, minum, bergembira bersama sanak saudara. Ramai-ramai datang beraya dari pagi sampai ke malam. Itu lelaki. Itu part lelaki. First aku ni jadi part perempuan. Kenapa hang terkejut ke? Terkejut? Kenapa tercengang? Aku terkejut sebab aku tak pernah dengar lagu tu lagu apa. Bro, aku buat reaction dekat aku punya TikTok content dengan lagu ni. Baru ke? And dia mendapat banyak views. Lama dah. So, lagu dia bertajuk Raya Berseri daripada Perry K dan juga perempuan itu bernama Laila Sanya. So, bila first aku dengar lagu ni, aku terus fall in love. Sebab, macam lagu-lagu lain, sebagai contoh lagu Datuk Siti tu, No Offense, bila aku dengar, first time, aku tak rasa apa-apa. Aku rasa macam, tapi bila raya pula. Bila aku dengar kali kedua, kali ketiga, kali keempat, barulah slow-slow aku dapat, best juga sebenarnya lagu ni. Tapi, for this song, it's different. Dia macam jumpa love at first sight. Sekali hang dengar, terus jatuh cinta. Itu aku. Okay? Cinta is subjective. Same goes to my ranking. Subjective. Okay? Aku tak ada apa-apa feeling kat lagu ni. Tapi aku suka lagu ni. Sebab jadi kau ada feeling? Ya, aku ada feeling. Okay. Sebab bila aku dengar lagu ni, aku macam, sedap suara perempuan Laila Sanya ni. Aku terus search dia dekat social media. Siapa perempuan ni sebab aku tak pernah dengar. And aku dapat tahu Laila Sanya ni, she's a singer. Tapi keunikannya adalah dia boleh berbahasa Mandarin. Dia banyak, dalam konten-konten dia banyak buat konten bercakap Mandarin. So, aku macam tapi tak ada elemen Mandarin pun dalam lagu raya ni. Tapi it's a satu benda yang aku find out lah tentang penyanyi dia. And of course, penyanyi lelaki tu adalah Perry K. Perry K ni aku tak kenal sebenarnya. Aku tak buat research sangat pun. Tapi it's a Chinese lah. So, for me lagu ni sangat unik. Sebab dia dinyanyikan oleh orang-orang baru. Seperti Laila Sanya dan juga Perry K yang merupakan a Chinese man. Okay. So, lagu ni bagi aku dia sangat unik. Bagi aku, dia adalah lagu, dia pelik sikit tau. Lagu ni, dia tak macam typical lagu-lagu yang ada vibe raya. Jadi bila hang dengar lagu raya, hang akan rasa macam, ada feeling lah lagu raya, vibe raya. Lagu ni tak. Aku tak rasa vibe raya dia. Tapi, sebab tu aku suka lagu ni. Sebab dia unik.
And for me, memang lagu ni, once aku dengar, terus melekat. Selamat Hari Raya, wajah berseri rianya. Tak suruh aku menyanyi pun aku dah menyanyi dah. That's how addicted I am to the song. Sorry aku mengambil masa yang lama untuk describe lagu ni. Aku terpaksa mempertahankan lagu ni sebab aku tahu ramai yang mungkin tak sama dengan pendapat dengan aku. Aku tahu. So, sambunglah Arif lagu hang. Kalau kena komen, aku tahu mana silap dia. Kenapa aku tak setuju orang komen? Kau punya taste, apa benda kau punya taste ni macam tu? Tak apalah, kita hormat, kita respect orang punya taste kan. Okey je. Okay. Aku rasa aku pernah dengar bila aku ingat balik kan, tapi maybe sekali lalu je kot. Ya, sebab aku buat reaction. So dia dapat menangkap kau tapi dia tak menangkap aku. Dia macam, dia tangkap aku, dapat. Tapi dia nak tangkap Arif. Apa gimana? Tak dapat. Macam tu lah situasi dia. Ni video apa yang kita tengah buat ni? Sembang Mana je lawak punya video ke ni? Sembang kacik. Okay. Aku punya lagu nombor 2. Akak songkok. Akak songkok dulu. Sabar Sat. Okay. Hari-hari menjadi minggu, minggu-minggu menjadi bulan, bulan-bulan menjadi tahun, bila lagi nak jumpa. Dah agak dah. Hari-hari menjadi minggu, minggu-minggu menjadi bulan, bulan-bulan menjadi tahun, bila lagi nak jumpa. Tu dia. Lagu daripada Faizal Tahir dan juga senario. Untuk nombor 4 kau, aku letakkan nombor 2. Kenapa nombor 2? Kenapa? Okay. Sebab dia ulang benda yang sama setiap masa sampaikan benda tu masuk kepala aku. Dia macam, sudah jangan masuk lagi, jangan dia ulang. Dia ulang dan masuk kepala aku setiap masa dia masuk. So aku minat lagu ni sebab ni satu benda yang unik lah. Maybe fun fact kenapa aku minat lagu ni sebab gabungan suara, senario dan juga aku rasa senario punya suara tu dia macam klasik lah. Like dia bukan penyanyi punya suara sangat. Dia bukan macam professional, nampak dengar terlalu professional, tapi sedap didengar. Aku rasa macam pakcik, abang-abang tengah menyanyi sekeliling kita. Kita macam rasa orang sekeliling nyanyi sama-sama. Faham. And acceptable lah. Aku suka yang gabungan suara diorang kan. Aku suka suara sedap je suara Saiful Apek pun dengan Yasin pun masuk apa. Diorang pun abang Saiful Apek dengan abang Yasin pun masuk. Abang Uncle. Hang samakan suara diorang dengan suara pakcik keliling kita lah. So nak kata suara diorang awam lah. Sumpah lah. Hang judge macam tu. Aku punya maksud, suara dia macam umpama like kita sedang bersama dengan orang-orang kampung menyanyi ramai-ramai tau. Bila aku dengar, dia macam aku boleh rasa vibe tu. Yes. Tapi kalau korang cakap orang awam tu, itu aku tak tahu lah. Wallahu alam. Tapi tak adalah, orang awam semua suara berbeza. And yelah, Saiful Apek dengan Yasin pun. Okay, diorang pun like masuk GV juga kan. Diorang memang sedap pun. Tapi suara diorang klasik bagi aku. Betul. Sebab aku dengar, aku membesar dengan lagu-lagu diorang. And sebab diorang ada 2 lagu tau senario. Satu lagu yang bersama Havoc, satu lagi dengan Faizal Tahir kan. And aku rasa yang Faizal Tahir ni lagi best lah. And dia punya lagu catchy. Okay. Lepas tu bagi aku dia punya assignment dia kan, dia punya keseronokan dia tu. And dia punya MV sendiri pun aku suka lah tengok kan. And rancak lah, even aku dalam kereta waktu nak pergi raya tu pun aku menyanyi lagu ni kan. Tambah dengan suara merdu, suara Faizal Tahir kan. Tu memang lengkap, complete lah bagi aku. Ada orang cakap like sebenarnya Faizal Tahir boleh je bawa lagu ni sendiri. Tapi bagi aku tak lah. Dia memang boleh bawa lagu ni sendiri, tapi the final look, the final audio output tu dia takkan se-crispy, sesedap, se-unik. Okay, macam mana yang ingat kau seorang je boleh angkat tangan dan menceritakan lagu yang kau minat Aku pun angkat tangan dan menceritakan lagu yang aku tengah minat sekarang ni kan, sambil shaking tangan aku. Lagu ni dia crispy ditambah dengan suara uncle-uncle, ayah-ayah lah, dia macam ayah-ayah
Aku juga ayah-ayah, uncle, abang daripada senario kan. Legend. Our Otai. Okay? Okay. Aku bukan profesional boleh cerita pasal lagu apa benda lagi nak cakap, Vocal. rhythm ke vokal ke melodi. Aku just cerita sebagai aku just describe dan menggambarkan sebagai seorang rakyat Pendengar. awam sahaja, seorang pendengar sahaja. Ya. Sama macam kau jugalah. Macam mana kau shaking tadi nak menceritakan. Aduh. Okay, nombor 2 kau. Aku nak tengok. Nombor 2 kau apa? Aku rasa aku dah tahu lah nombor 1 hang apa. Tak apa. Sekejap kita dengar. Okay, untuk nombor 2 aku. Ini pun ada tarian juga ni. Dia kalau tak ada tarian, lagu ni takkan jadi. Takkan jadi. Aduh. So, dia macam gini. Patutnya kita buat reaction apa tarian kau je ni. Dia macam ni. So, lagu nombor 2 untuk saya adalah Popek, popek, senyum apa lagi? Raya ini tak habis-habis. Popek, popek, senyum sana sini. Raya ini tak habis-habis. Oh, Defam. Yeah, Defam Popek Raya. So, bagi aku Defam dia sangat kreatif. Ini lagu yang kau dapat kecaman kan? Ya, betul. Betul. Tapi lagu ni blow up. Dekat kau punya apa, reaction kau blow up. Betul. So, tak, kenapa aku suka Defam? Sebab diorang sangat kreatif dalam buat lagu raya dengan tajuk-tajuk, chorus-chorus yang very simple. Tahun lepas diorang keluarkan Alamak Raya lagi. Lepas tu tahun ni diorang keluarkan Popek Raya. Nak bergambarkan betapa kecohnya raya, orang duk bercakap popek-popek apa semua kan. So dia nak bergambarkan benda tu. So for me that is very clever. Diorang, sebab lagu raya selalunya klise. Datang berumah, balik kampung, jamu kuih, siap langsir, kemas rumah. Tapi Defam dia bawa satu benda telatah orang. Iaitu orang bercakap. Popek-popek raya. Orang bertanya soalan-soalan pedas bila nak kahwin, bila nak ada anak. So tapi sebenarnya sekarang ni aku dah perasan banyak je lagu yang ke arah macam tu, macam soalan-soalan pedas. Tapi aku suka cara pembawakan Defam ni lah. Very catchy, melekat kat kepala otak, and mungkin aku agak sedikit bias sebab aku memang minat Defam sejak pada tahun 2015, fun fact. So mungkin ada sedikit bias, tapi aku suka Defam, man. Okay, so itulah nombor 2 shot. Tapi disebabkan lagu Defam juga kau punya apa, kau punya YouTube jadi blow up. And kepada yang mana kecam saya tu, janganlah kecam. Wait, what? Sebab dia buat macam what? Saja dah kena kecam. Member bagi exaggeration sikit lah buat video. Takkan what? Tak lah. Aku yang kena kecam macam gini. Aduh. Okay. So, janganlah kecam member ni. Kesian dia. Tak makan 7 hari tau. Tak ada lah. Aku mandi tak basah je. Mandi tak basah, tidur tak boleh. Adakah kau tengah jatuh cinta? Lain tu. Okay. Kita teruskan. Dia dah ke nombor 1. Nombor 1. Dah nombor 1 dah. Wow. Pejam celik. Popek dah tahu nombor 1. Uish. Popek dah nombor 1 dah. Malay. Nampak tak? Okay, nombor 1 nombor 1. Adakah nombor 1 kita sama? Sebab satu lagu kita tak sebut lagi. And aku rasa lagu ni memang tengah jadi fenomena untuk tahun 2026 punya raya kan. Yes. Adakah aku rasa kita kena nyanyi sama-sama? Sebab aku rasa boleh jadi sama. Nak try tak? Aku rasa kan jadi try. Kita samakan je lah. Sebab aku rasa macam macam mana like aku yakin sama. Sebab aku nampak kau pun macam suka lagu tu juga kan. Kau pun ada dengar juga lagu tu berulang kali. So aku rasa macam mungkin boleh jadi sama. Aku tak tahulah tiba-tiba kau letak lagu Aimna Abdul nombor 1 kan. So tak apalah kau nyanyi lain, aku nyanyi lain. So okay lah, kita akan terkejut lah sama-sama kan. Okay. Juara bagi ranking lagu raya Borak sekali. Kau buat macam anugerah lah
Calon-calonnya tak ada calon, kita announce je. Okay, calon lah. Okay. Chorus tau. Sekejap. Okay, aku dah ready. It's gonna be cringe sebab kita nyanyi sama-sama. Aduh, aku nak merah lagi lah muka aku. Suka. Okay, jom. In 3, 2, 2, 1. 1. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Nanti kemudian datanglah jodohku. Oh, jodohku. Okay. Aduh, ya Allah. Dah agak dah. Okay, cerita kenapa hang suka? Jodoh Lebaran Aisyah Retno. Pertama, dia punya elemen muzik moden dan klasik digabungkan tip-top gila. Tarian Zapin yang diketengahkan crispy gila. Lepas tu, macam kau cakap tadi nombor 2, dia something new like popek-popek kan. But right now, cerita pasal jodoh pula. But we know before this, kalau raya, setiap raya je mesti ada orang akan prepare dengan soalan jawapan raya apa semua kan. And semua orang akan bahaskan pasal raya, orang tanya pasal jodoh apa semua kan. And right now, dia keluar jodoh lebaran from Aisyah Retno kan. So kalau orang tanya kan, awak dah kahwin ke, jodoh mana? Lepas tu dia tiba cakap, hey, ucapkan selamat hari raya dululah. Kemudian nanti datanglah jodoh tu. Macam tu lah kan. Contoh dia jawab kepada makcik-makcik yang nak bertanya kan. So lagu dia and aku rasa lengguk suara Aisyah Retno sedap. And best dengar tu kan. Aku tak tahu macam mana aku nak cakap lagi tapi relatable. Lepas tu dia punya vibe dia memang lead gila. And paling aku rasa even Tok T sendiri Datuk Sri Siti Nurhaliza pun bagi pujian lagu ni. Best aku suka lagu ni. And dia punya lirik pun best sedap. Senang nak hafal. Cuma tarian je aku tak boleh. Tarian aku bagi menang dekat Syasha Rizal. Sebab aku boleh menari. Kalau yang aku mampu tengok je orang lain. Itu kalau aku menari tu terus kena block tau. Hilang. Senyap-senyap aku menari kat sini macam kau, aku ambil langkah. Suspend. Baik-baik kita ada 5 followers, 5 tu hilang. Oh my god. Aduh. Wah, dia sampai begitu sekali. Kenapa kau suka lagu ni? Oh my god, kenapa? Tak perlu tanya kenapa, weh. Sebab, come on man, it's Aisyah Retno. Setakat ni, aku dengar lagu Aisyah Retno, lagu apa je yang tak best? Semua lagu dia best. Semua lagu yang dia keluarkan, semua aku suka. Sekali dia keluarkan Jodoh Lebaran ni, aku macam, oh my god. This is different breed. This song is like out of the universe. It's not made in local, it's not made in Malaysia, it's made out of the planet, man. Dia macam ambil ilmu daripada makhluk asing datang ke Malaysia, dibuat lagu ni, terkeluarlah lagu ni. So, oh my god. Sebab, okay, first kali, suara Aisyah Retno sedap. Lagu dia catchy. Lirik dia sangat-sangat best. Lirik dia sangat-sangat catchy. Dia ada masukkan elemen pantun seperti 2-3 kucing berlari mana nak sama dengan si kucing belang. Pantun tu dah finesse dekat mostly rakyat Malaysia dah tahu dah that 2 rangkap pantun. Yes. Aku suka yang ni. Miau. Itu it's a very nice touch lah. Dia letak sound effect kucing kat belakang tu kan. So very very clever. Aku ada dengar interview dia orang kata dia buat lagu ni like quite last minute, hujung-hujung puasa baru tak tahulah baru nak start shooting ke baru nak start lagu, aku tak sure, tapi dia bagi pasal dia tu macam hujung-hujung bulan puasa dan nak masuk raya dah pun. So it's very good. Dia punya choreo pun very good. And aku suka dia punya keklisiean tu sebab dia sentuh bab jodoh. And it's very clever macam mana dia buat lirik, macam mana dia relatekan, macam mana dia masukkan elemen jodoh lebaran dengan raya. It's very clever lah for me.
a genius, is a masterpiece. Kalau aku boleh bagi satu kelayakan dekat lagu ni, aku akan bagi dia PhD, Mat. Wow. Wow, kau betul-betul langkat ni Kau betul-betul kau. Kau daripada awal, daripada planet luar lah, multiverse, lepas tu kau bagi PhD dekat lagu dia. So, Aisyah Retno, if you're Yes. seeing this, I like your song. Teruskan berkarya, memang mantap Pak Abu. Ya, betul. Aku suka lagu dia. Lagu tu best. It's a fenomena Ini kat TikTok mengucapkan- weh. Ada sebab kenapa lagu ni dah mencecah 1 million video dah orang buat kat TikTok pakai this song. It's all over the internet. Dia umpama macam coronavirus yang makan semua orang. Lagu ni makan semua orang weh. Aku tak nak PKP dah. tak. Begitu. Perumpamaan sahaja. So, itulah ranking. Oh, kita sama. Antara semua ranking ni je yang kita sama. Nombor 1. Yes, sebab memang diakui sedap lah. Aku tak tahu lah, mungkin orang kat audience kat luar sana ada pendapat masing-masing kan. We don't know. So, But ini pendapat kami je lah. And apa yang saya cerita daripada planet, Zuris lah, daripada multiverse lain lah, PhD lah, apa semua tu, itu dia punya pendapat. Biarkan dia. sorry guys, aku memang macam ni. But apa yang kita nak ceritakan ni, itulah kita nak menggambarkan bahawa lagu dia, PhD tu adalah untuk lagu raya. Maksudnya dia layaklah terima the best, the top one lah. Okay? Yeah, so And tahniah lah, Aisyah Retno memang best gila lagu tu. Aku suka. yeah. And aku dengar berulang kali kot, even mak aku sendiri pun suka juga lagu tu. And dia bercerita berkenaan tentang jodoh. And betul lah kata orang, lagu Aisyah Retno ni penyelamat apa? Penyelamat bumi, mencari koko Bukan. yang dicari-cari. Itu boy. Oh, okay. Penyelamat lagu raya kita tahun 2026. Even lah, aku rasa Aisyah Retno punya lagu lagu ni pun boleh katakan lagi sedap daripada beberapa lagu yang tahun lepas punya. Yeah, you can say Lebaran that. ni, yes. So kalau ada orang cakap lagu raya tahun 2026 ni tak ada yang sedap, bagi aku like sebenarnya ada. Cuma lambakan lagu tu sahaja yang membuatkan setitik nila tu jadi lebih banyak. Wow, hebat. Ayat yang sangat-sangat hebat. So itulah yang kita namakan 2-3 kucing berlari, mana nak sama dengan si Syed dan juga Arifur Rahman. What? Okay, whatever lah. Aku rasa makin berlalut lah kita ni. Video ni pun quite panjang juga. Aku tak sangka video ni akan jadi sepanjang begini. Tapi tak apalah, kita berapa itu minit? adalah pendapat kita. 57 minit. Astaghfirullahalazim. Okay. Ya, aku rasa kita dah boleh ending lah kan. Okay, so itu adalah pendapat kami. Hampa boleh feel free untuk luahkan pendapat hampa. Hampa nak bagi ranking hampa top 5, hampa nak bagi top 10 pun boleh. Tulis je dekat bahagian komen kat bawah tu. And terus support kami. Subscribe channel Borak Screen. Follow semua social media kami di IG dan TikTok. Kami akan letakkan di description bawah. So, boleh kemukakan cadangan on what video should we do next. Kita akan ambil cadangan hampa. And any last word, Arik? Thank you so much sebab layan kami. Okay. Sorry kalau cringe. Sorry kalau cringe. We try to make it fun. Yep. And sedikit cringe little bit. Okay. But just have fun di hari raya. Boleh masukkan penambahbaikan untuk kami juga kalau apa ada apa-apa feedback. Kalau korang ada apa-apa penambahbaikan boleh masukkan di ruangan komen. Okay. And jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube, di TikTok dan juga di IG. Alright. And support kami supaya kami boleh tambah semangat untuk buat lagi video lebih banyak. Alright. Thank you guys. So itu sahaja. Thank you so much everyone. Selamat Hari Raya. Okay, Syed. Hari Raya. Kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Borak Screen. Borak Screen.